Pernah tak korang tengok sepasang mata wang yang naik tanpa henti? Seolah-olah pasaran tak nak turun langsung. Inilah yang berlaku pada GBP/JPY. Pair yang kini terbang tinggi menembus paras-paras besar hingga membuat ramai trader terpaku. Dalam beberapa bulan terakhir, GBP/JPY naik dari level rendah dan terus terbang beribu-ribu pips tanpa ada koreksi yang bermakna. Tapi apa punca sebenarnya di sebalik lonjakan drastik ni? Adakah hasil dari dasar bank pusat? Adakah momentum risiko global? Atau mungkin ada berita-berita besar yang tak ramai trader sedar? Dalam video kali ini, kita akan bongkarkan setiap faktor makro dan teknikal yang mendorong pergerakan ini dan apa yang carta cuba tunjukkan sebelum langkah seterusnya. Bahkan, beberapa berita terbaru telah menyebut pair ni tak ada tunjukkan tanda kelemahan trend dalam masa terdekat. Saya akan rungkaikan semuanya satu persatu dengan jelas. So, make sure korang tonton sampai habis. By the way, kalau korang baru dekat sini, jangan lupa untuk subscribe. Okey, jom kita mulakan. Apa yang tengah terjadi di dunia yang menyebabkan GBP/JPY ni melonjak tinggi? Yang pertama, kelemahan yen yang berterusan kerana dasar Bank of Japan dan sentimen pasaran. Kalau kita perasan, semua pasangan cross JPY seperti USD/JPY, Euro/JPY dan GBP/JPY semakin naik tinggi. Ini kerana kelemahan yen menjadi tema dominan pasaran forex. Trader terus jual JPY untuk aset berkaitan risiko atau mata wang yang lebih agresif. Dan ini bukan hanya berlaku sekali ni je. Ini dah berterusan selama hampir setahun. Seterusnya, divergensi dasar monetari antara Bank of England dan Bank of Japan. Kedua-dua bank ni bergerak pada dua hala yang berlainan. Bank of England dalam beberapa mesyuarat memotong kadar faedah, tetapi nada pasaran masih lebih positif untuk GBP berbanding yen. Bank of Japan pula, walaupun ada anggapan kenaikan kadar faedah jangka panjang, pasaran masih memerlukan bukti kuat. Justeru itu JPY kekal lemah. Perbezaan interest rate outlook antara UK dan Jepun menjadikan pair ni lebih condong menaik. Ketiga, momentum risiko dan sentimen risk on. Bila pasaran global ingin mengambil risiko, pelabur sering menjauh dari JPY dan masuk ke mata wang yang memberi peluang hasil yang lebih tinggi. Kerana pelabur sekarang dah tak anggap yen sebagai mata wang safe haven. Itu juga mendorong kepada kenaikan GBP/JPY. Faktor terakhir adalah data makro dan kejutan fundamental. Data ekonomi UK yang beberapa kali lebih kuat daripada jangkaan turut menyokong kenaikan GBP berbanding JPY. Sebaliknya, data Jepun kurang memberi tekanan kepada JPY dan ini memburukkan lagi trend kenaikan termasuk semua cross pair bagi yen. Secara kesimpulannya, GBP/JPY naik kerana fundamental pound lebih kuat berbanding yen dan ditambah pula dengan sentimen pelaburan risiko yang bertambah. So, kalau ikutkan data ini, pasaran ni sangat positif untuk di long buat masa sekarang. Kita tengok pula dari segi technical analysis. Dari segi trend, pair ni sangat bullish ya dan tak ada sign untuk turun pun. Zon penting yang kita kena fokus adalah di 211.4 dan 210.3. Jika price berjaya break zone ini, maka price ingin meneruskan kenaikan dan price telah pun berada di dalam zone buy saya. Saya punya target seterusnya adalah di 213.5. Jika price turun dan menebusi 210.3, maka ada keberangkalian price akan meneruskan penurunan ke 208.9 sebelum buat kenaikan semula. So, dari segi technical analysis sangat positif ya. Saya akan terus long di zone ini. Kita tengok pula rumusan berdasarkan berita minggu ini dan jangkaan pada minggu-minggu akan datang. Antara data yang penting minggu ini dan akan datang adalah keputusan polisi Bank of England sangat mempengaruhi sentimen GBP walaupun kadar faedah dipotong.
Falsafah monetari JPY yang dikeluarkan oleh meeting dasar oleh Bank of Japan menjadikan faktor utama harga cross. Kita perlu pantau ketat kenyataan yang dikeluarkan oleh kedua-dua bank ni. Kita juga perlu ambil kira data inflasi dan pekerjaan Jepun dan UK. Dan yang paling penting sekali, risk sentiment global. Semuanya bergantung kuat pada kedua-dua pihak bank ni. Tapi apa-apa pun penny masih sangat positif dan saya akan cari long. Ini pendapat saya lah untuk market GBP JPY sekarang. Pendapat korang pula macam mana? Korang boleh komen dekat bawah. Harapnya video ini boleh bagi korang lebih jelas tentang situasi market semasa. By the way, kalau korang nak belajar trading secara mendalam, korang boleh join kelas saya secara percuma saja.